Menteri Besar Terengganu Ahmad Syamsuri Mokhtar sentiasa disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Namun menjelang pertengahan 2025, momentum menyebut Syamsuri mula surut sedikit. Nampaknya macam PAS sendiri enggan terburu-buru menonjolkan calon PM alternatif. Lebih selesa untuk PAS tunggu dan melihat sama ada Bersatu akan meletup dari dalam parti tersebut. Pergeseran PAS dan Bersatu turut meletus berhubung isu pembiayaan pilihan raya 2022. Di Muktamar PAS hujung tahun, ucapan sinis Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS, Sanusi Nor, yang merangkap Menteri Besar Kedah, di ucapannya dia menyindir Bersatu berhubung cara kerusi dan dana diagih.